pendekatan saya dalam mengurus pasukan, saya lebih kepada untuk menyentuh hati. Menyentuh hati tu. Menyentuh hati. Dan saya rasa motivasi yang itu adalah lebih penting. Contohnya, kita layak ke Piala Asia bawah 19 7 pemain Malaysia, 7 ke 8 pemain Malaysia, saya terbangkan ibu bapa mereka ke Ho Chi Minh. Psychology support. Psychology support tu. Orang kata, saya rahsiakan, saya berhubung dengan keluarga ni, saya kata jangan beritahu anak nak datang, apa-apa semua. Datang, mak dengan ayah je datang. Saya sediakan hotel. Kapal terbang pun ASL je. Itu kemampuan kita. Kemampuan, Untuk tu. Dan saya dah bincang dengan Barisan Kerja Pelatihan. Orang kata, kita rahsiakan. Bila makan tengah hari nanti, semua datang. Jadi bila dia tengok mak ayah dia datang, dia akan bermain untuk keluarga dia.